Takkan doktor kerja on call free. Subsidi minyak naik dari 700 juta ke 7 bilion. 700 juta early this year, but by April tu dah 7 bilion. So tu satu, nak tanggung kos, berapa banyak kos? Government ada bagi tahu lah, about 58 bilion, almost 60 bilion kos subsidi untuk minyak dianggarkan tahun ni. Apa kita punya kos asal kita? 15. Sekarang dah 58, almost 60, 60 bilion kan. So kenapa? Sebab tu nak tanggung ni Kenapa Kementerian Kesihatan atau kemudian pendidikan? Jawapan dia senang, sebab bajet memang banyak dekat sini. Tapi kita kena ingat, bajet banyak kat sini, adakah lebihan untuk KKM ni ataupun dengan Kementerian Pendidikan ni? Tak kan, sebab kita tahu KKM memang underfunded. Tak bagi sebelum whatever crisis kita ada sekarang pun memang dah underfunded kan. Lagi dia nak tarik daripada situ. So tanya saya memang sangat tak setuju. Saya tertarik dengan ada seorang ni, dia tulis lah, dia kata basically orang akan mati semata-mata untuk kerajaan tampung subsidi minyak ni. Bagi saya ni satu benda yang tak patut dilakukan lah. Dan kita tahu 58 bilion naik banyak daripada 15 bilion tadi kan asal. Kita tarik untuk KKM ni 3 ke 5 bilion ni boleh buat apa? Boleh buat apa? Yang boleh tampung lah subsidi ni? I don't think so kan? Tak boleh kan? So why we are doing benda yang unnecessarily being hard on the people kan? Kita punish rakyat kita kan, yang mana memang dah bersesak-sesak dah dekat KKM tu kan? Walaupun dia kata unnecessary spending kan, tapi I think one of the item is allowance, OT kan. So benda tu kena clarify lah, OT tu untuk siapa kan. Takkan doktor kerja on call free kan, kita tak mahu benda tu kan. Yang kerja on call sekarang pun dah letih kan, ni nak suruh kerja free pula kan? So tak boleh. So bagi saya potong bajet untuk dua sektor ni, terutama sekali sektor kesihatan ni, sangat benda yang tak bertanggungjawab lah. Bagi saya cannot do that. Sebab subsidi minyak naik, bila naik perbelanjaan you naik you punya sasaran untuk so called deficit dah lagi. Maksudnya you punya deficit dah akan jadi besar kan? So kita takut, tak mahu lah kan? Deficit besar nanti tunjuk yang kita ni tak pandai jaga duit. Tapi bagi saya sebenarnya kerajaan memang kena run on deficit. Dan kalau kata dalam keadaan krisis sekarang you memang nak terpaksa untuk berbelanja, dan belanja kan? Walaupun deficit is okay kan? Sebab ni untuk rakyat kan. Dan in fact, kenapa kita bagi duit untuk orang kaya isi minyak kereta? Kita masih lagi bagi kan? Kalau kos dia 58 bilion, 60 bilion ni, kita bagi 20 bilion kat orang kaya isi minyak kereta setahun. 20 bilion. Yang kita nak cut 5 bilion daripada KKM ni buat apa? Cut lah daripada orang kaya ni. Cut daripada orang kaya ni 20 bilion, you can get that money.